Okay, teman-teman semua, jom kita berlatih algebra lagi. Okay, dan seperti biasa kita akan mulakan dengan asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okay, baik, sekarang ni kita buat yang ni. Okay, 2y sama dengan negatif 6. Okay, 2 sama dengan negatif 6. Jadi 2y ni ialah darab. Sebab apa? Nombor dengan huruf ni dia tak ada tambah atau tolak. Jadi nak cari nilai y, kena pindah 2. Sebab nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Jadi pindah dah 2. Jadi kita dapat apa? Darab pindah jadi bahagi. Okay? Jadi bahagi dapatlah negatif 3. Okay, settle. Okay, ini pula 2 tambah y sama dengan negatif 6. Okay, macam mana nak buat? Okay, jadi 2 tambah y sama dengan 6. Okay, tambah 2 tambah y. Sini 2y sahaja. Jadi sebab itulah ini tambah. Okay, jadi pindahkan 2. Okay, tambah 2 pindah jadi apa? Tambah pindah jadi tolak. Jadi negatif 6. Ini kekal. Tambah 2 pindah jadi tolak 2. Jadi dapatlah y sama dengan negatif 8. Okay, settle. Okay, sebelah bahagian bawah. Okay, macam ni kalau dia ada bahagi. Contoh macam negatif 6 sama dengan negatif y per 2. Okay, jadi negatif y per 2. Jadi kita nak cari nilai y, kita pindahkanlah ni. Pindah ni atas. Jadi dapatlah negatif 2 darab negatif 2. Sebab bahagi pindah jadi darab, dapatlah y. Okay, negatif 6 darab negatif 2 dapatlah positif. Ya, tulis positif. Tulis je lah 12. Okay, dapatlah itu jawapan dia. Okay, settle. Okay, macam ni pula kalau yang ni negatif 2 tambah y sama dengan negatif 6. Okay, disebabkan dia negatif 2 ni, jadi kita pindah negatif 2 bawa ke sebelah. Okay, jadi kita dapat apa? Y sama dengan negatif 6. Tolak 2 pindah jadi tambah 2. Okay, jadi dapatlah apa dia? Negatif 4. Okay, settle. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita buat contoh-contoh yang lain sikit. Kita ulang kaji. Okey, contoh sini 2y per 3 sama dengan 4. Okey, jadi kita buat apa? Kita pindahkan bawah dululah, naik ke atas. Jadi dapatlah 2y sama dengan 4 darab 3. Wah, tak ada pula. Sekejap, kita tukar. Sekejap. 2, 4 darab 3. Okey, jadi pada 3 dapatlah 12. Okey, lepas tu kita apa? Pindah 2 pula. Sebab kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Dapatlah y sama dengan 12 per 2. Jadi dapatlah y sama dengan 6. Okey, settle. Okey, macam ni pula kalau y tu kat bawah, 2 per 3y sama dengan 4. Okey, jadi kita apa? Masih pindahkan ni. Okey, so kita pindah ni y atas. Jadi dapatlah 2 sama dengan 4 darab dengan 3y. Okey, jadi dapatlah 2 sama dengan 12y. Okey, baik. Lepas tu kita nak cari nilai y macam mana? Pindah 12 ni ke sebelah. Ni kan darab. Okay, jadi bahagi. Kita dapatlah 1 per 6. Okey, settle. Okey, lepas tu macam mana pula kalau dia ada tambah tolak. Okey, contoh macam 2 per 3y tolak 1 sama dengan 3. Okey, sekarang ni ingat lagi tak? Kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Okey, yang ni pecahan. Pecahan ni gabungan lah. Gabungan darab dengan bahagi. Okey, jadi pindah tambah tolak dulu lah. Tolak sini. Jadi pindah. Jadi kita akan dapat apa? 2 per 3y sama dengan 3 tolak 1 pindah jadi apa? Tolak 1 pindah jadi tambah 1. Jadi dapatlah 2 per 3y sama dengan 4. Okey, betul macam biasa lah. Pindah bawah dulu, di atas dapatlah 2 sama dengan 4 darab 3y. Okey, dapatlah 2 sama dengan 12y. Okey, mesti kita buat apa?
kita pindahlah 12 ni ke sebelah. Dapatlah 2 per 12 sama dengan Y. Jadi guna kalkulator dapatlah 1 per 6 sama Y. Okey? Faham kan? Okey, settle. Okey, contoh lain. Okey, macam 2 tolak dengan Y. Tolak dengan 2Y per 5 sama dengan 8. Okey. Jadi kat sini apa? Kat sini pecahan. Ingat jangan lupa dengan simbol tepi dia ni. Kalau ada, untuk kes ni adalah. Okey, betul ni dulu. Okey, ni by default ialah tambah dulu. Okey, sebab tak ada simbol. Jadi kita buat apa? Ingat lagi. Tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah apa dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Jadi kita pindah mana dulu? Pindah tambah 2 dululah. Pindah. Jadi kita dapat apa? Okey, negatif 2Y per 5 ni kekal sama dengan 8 tambah 2 pindah jadi tolak 2. Jadi dapatlah 6. Okey, lepas tu apa? Okey, lepas tu kita pindahkan bawah ni pula. Bawah ni atas. Jadi dapatlah 2Y dengan 6 dan dengan negatif 5. Okey, dapatlah negatif 30. 2Y. Okey, maksud itu apa? Pindah 2 ni pula. Y sama dengan negatif 30 dengan 2. Jadi dapatlah Y sama dengan negatif 15. Okey? Okey, settle. Okey, baik. Seterusnya contoh ialah Y per 3 tambah 5 sama dengan negatif 13. Okey, baik. Sekarang ni jadi apa? Negatif 13. Negatif 3 saja. Negatif 3. Okey, jadi kita buat apa sekarang? Kita tengok sini. Sini apa dia? Y per 3 ni bahagi sajalah sebab Y ni tak ada nombor. Ni tak tambah. Jadi ingat lagi, kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindahlah 5 ni dululah. Kita dapatlah Y per 3 sama dengan negatif 3. Okey, tambah 5 bila jadi tolak 5. Dapatlah negatif 8. Okey, lepas tu kita apa? Pindahkan 3 ni pada atas. Dapatlah Y sama dengan negatif 8 dan dengan 3. Okey, dapatlah Y sama dengan negatif 24. Okey, faham kan? Okey, baik. Setakat itu saja untuk kelas kita ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.